Tahukah anda, Perang Dunia telah mengubah sejarah tanah Melayu? Sejarah tingkatan 4 bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939 akibat persaingan kuasa besar dan perluasan wilayah. Pada tahun 1941, Jepun menyerang tanah Melayu melalui Kota Baru dan Singapura. Jepun memerintah tanah Melayu dari 1942 hingga 1945 dengan pemerintahan ketenteraan yang keras. Rakyat mengalami penderitaan, kekurangan makanan dan kerja paksa seperti Romusha. Pendudukan Jepun membangkitkan semangat nasionalisme dan penentangan terhadap penjajahan. Ingatan SPM. Perang Dunia, Jepun datang. Pendudukan, rakyat menderita. Kesedaran, jalan ke kemerdekaan.